Agak lama aku tak makan ayam gepuk. Hari ni tiba-tiba teringin pula. Nama kedai dia Ayam Gepuk Crispy Egg Celestia Beverage. Lokasi dia senang je, dekat tapak pasar basah, Pulau Indah, Kelang. Jom. Aiskrim pun ada. Assalamualaikum bang. Salam. Ayam gepuk Ya, ayam gepuk bang. Kat sini menu yang gila dia yang ni lah, set C ni. Akan dapat yang full set lah. Dia akan dapat kobis goreng, tempe dengan tahu. Selalu orang ambil yang mana bang? Selalu yang biasanya akan ambil yang set C lah, sebab dia dapat semua kan. Kalau yang set A ni hanya dapat kobis biasa dengan timun lah, dengan sambal, dengan kacang gajus. Okay, alright. Boleh bagi saya set C? Set C Air pula macam mana bang? Air yang boleh refill DOS dengan sirap lah. Kalau nak selain daripada air tu, kita ada kopi, air sparkling. Bagi saya sirap lah. Sirap Selain ayam gepuk ada menu lain lagi ke? Ada. Kita ada puyuh gepuk. Puyuh gepuk? Puyuh gepuk. Kita ada lele gepuk. Lele ikan keli Ya, ikan keli. Alright. Kalau korang tak nak makan berat-berat, kita ada snack lah. Kita ada snack, french fries, crab, drumstick, chicken drummy. Dan kita ada dessert jugalah. Dessert kita macam aiskrim lah. Okay. So yang last sekali, kalau orang nak makan hujan-hujan panas-panas, kita ada oden. Nice kat kalau korang nak lepak sini. Masa operasi macam mana bang? Masa operasi Isnin hingga Sabtu, dari jam 11.30 pagi hingga 10.30 malam. Lokasi kami di Pulau Indah, tapak pasar basah Pulau Indah. Okay. Dekat sini korang jangan risau kalau panas, sebab diorang ada sediakan aircon dekat tempat makan diorang. 1, 2 biji aircon. So korang boleh pilih kalau korang nak duduk outdoor atau indoor. Ayam gepuk terima kasih. Setelah sekian lama aku tak makan ayam gepuk, Alhamdulillah dapat juga hari ni. Ni aku ambil diorang punya set yang lengkap. Ada kobis goreng, tahu, tempe, timun, ayam. Ni paling penting. Ni lagi penting. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap sama dia. Podeh juga. Ambil kobis sikit. Sedap. Baru kau perasan dia punya kobis goreng dia, minyak dia kurang Kadang-kadang kalau kau pergi dekat mana-mana korang pernah pergi, korang perasan tak, dia orang punya kobis macam terendam dengan minyak. Tapi ni agak kurang minyak dia. Nice Ayam goreng dia, perapan dia macam kunyit ni. Sedap. Kalau korang tanya aku, ayam dia besar Dia punya pedas bukan level yang melampau. Dah lama-lama makan, rasa macam pedas pula. Dia punya pedas kau tu lambat, hujung-hujung baru sampai. Overall dia punya ayam gepuk dia pedas, sedap, enjoy. Suasana dia okey. Kalau aircon korang cakap tak okey, aku tak tahu lah. Alhamdulillah. Matcha, vanilla, raspberry, bambu, chokomint. Ni nak raspberry. Terima kasih. Function Week dia jual aiskrim kat sini. Tuan kedai dah lama rancang, aku je yang lalai.